Di tanah pusaka bumi bertuah ini, kita berpayung di langit yang sama. Kita menghirup udara yang serupa. Tanah ibunda, bumi berdaulat. Biar laut Cina Selatan menjadi pemisah, kita sekeluarga sehati sejiwa. Wilayah makmur dikongsi bersama, penuh resam muhibah berbudaya. Di bawah kibaran panji yang satu, jalur gemilang, lambang kemegahan. Keluarga Malaysia, ayuh segera. Kekal berjuang, jiwa membara. Kita harung arus kita daki puncak jaya. Derap langkah biar senada, genderang kejayaan kita padukan. Kita ini satu keluarga. Kita ini orang berbangsa. Malaysia berdaulat, penuh muafakat. Kita kaya budi. Kita bangsa halus berbahasa. Kita keluarga Malaysia. Dari laki pada kota baru, niat di hati nak balik udah, sungguh menangis. Citra budaya cantik bersemi, semarak digital menjadi wahana. Negeri Kelantan pilihan lokasi keterih maju indah mempesona. Seni asli indah dipandang, lenggak-lenggok. Ayuh saksikan kami pada 17 September 2022, Sabtu pada jam 8 hingga 10 pagi Di perkarangan Stadium Mini Majlis Daerah Ketereh untuk Selamat Pagi Malaysia, Rio Somo. Jumpa anda di sana. Jom. Sukan Malaysia 2022 menyemarakkan kemeriahan dengan semangat perjuangan membara. Ikuti perasmian pembukaan SUKMA 2022 Sabtu 17 September 8.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga boleh disaksikan secara penstriman langsung di RTM Click. Bersama RTM, penyiar rasmi Sukan Malaysia 2022. SOP pemakaian pelitup muka berkuat kuasa 7 September 2022. Pemakaian pelitup muka diwajibkan untuk COVID-19, pengguna pengangkutan awam dan bagi mereka yang berada dalam fasiliti kesihatan. Penggunaan dan pemakaian pelitup muka amat digalakkan untuk kawasan sesak dan ramai orang, individu bergejala, individu berisiko tinggi dan individu yang menjalankan aktiviti bersama individu berisiko tinggi. Orang ramai diberikan kebebasan memilih sama ada memakai atau tidak pelitup muka di dalam bangunan. Manakala untuk luar bangunan dan kawasan terbuka, penggunaan dan pemakaian pelitup muka tidak diwajibkan. SOP pemakaian pelitup muka berkuat kuasa 7 September 2022. Pesanan ini dibawakan oleh RTM, teman setia anda. Aku ni bang sebenarnya ingin benar akan menjadi tokeh ikan. Ambulong, Abuyan. Makanan tradisi, sadap dan berkhasiat. Itu cara aku panggil pelanggan. Mama menjual ambuyang ini bukan pasal usin. Paham kau tu? Bapa warisan ini kekal selama-lamanya. Selamat menyambut Hari Malaysia 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama hanya di TV1. Istimewa Hari Malaysia, TV2 mempersembahkan
Kenapa kita nak cari masalah dengan orang putih? Dah tentu kita tak boleh menang kan? Let's put these darkies out of misery. Surat siapa tu je? Surat orang putih aja lawan bola. Kamu tu kan sakit. Mana boleh main? Macam mana pilihan depan? Tak cukup orang, tak cukup syarat. Ada orang. Main sini. You sudah pasal lah. Ini bukan soal kalah atau menang. Ini tentang kesanggupan diri kamu untuk mengejar cita-cita dan impian kamu di masa hadapan. Jangan takut, jangan gentar. Ingat, siapa boleh mengalahkan kamu semua melainkan diri kamu sendiri. Teruskan perjuangan. Selamat Hari Malaysia daripada TV2. Tahun 2019 kita tengok keadaan JT tu memang teruk lah. Macam ada dalam gambar tu, memang nelayan nak lalu pun, kita nak melintas JT pun kita takut dengan tak ada tempat loading bay, ya, tempat parking bot yang betul. Mari ramai-ramai kita ke Kembara Rio Sokmo di Kelantan 16 hingga 18 September di Stadium Mini Majlis Rakyat Terai Kelantan mulai 10 pagi hingga 10 malam. Kita meraikan industri kreatif tempatan, nikmati persembahan seni budaya dan moden masyarakat Malaysia. Ada juga bengkel kreatif secara percuma. Kita saksikan persembahan hebat kumpulan Wings, Datuk Ramli Sarip, Faizal Tahir, Kugiran Masdu dan ramai lagi. Pertandingan lawan gasing dan wow. DJ Corner Kelantan FM. Siaran langsung Selamat Pagi Malaysia. Kedai pop-up dan anda juga boleh menangi hadiah cabutan bertuah termasuk motosikal untuk dimenangi. Pastikan SOP terkini dipatuhi. Kembara Ria Keluarga Malaysia dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia melalui My Creative Ventures. Ikuti Instagram Rio in the City untuk maklumat lanjut. Jumpa di sana. Program-program menarik menanti anda di TV1 sempena sambutan Hari Malaysia Saya 2022. Cikgu ni dari Sarawak. Kalau macam tu, cikgu ni orang luar lah. Main kacadau di kampung ni. Kami orang Malaysia. Dan Sarawak tu masih lagi dalam Malaysia. Aku tak peduli siapa dia. Sabah ke, Sarawak ke. Selagi dia orang Malaysia, dia ada hak. Biarlah yang satu. Dalam panggung khas Hari Malaysia, Rumah Usang di Hujung Tanjung, Ahad 18 September, pukul 2 petang. Selamat menyambut Hari Malaysia 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama, mewarnaimu hanya di TV1. Nia ni penulis. Jadi Nia tulislah apa yang Nia rasa betul. Cara Nia ni seolah-olah memainkan perasaan abang. And I don't like it. Abang kecewa dengan Nia. Awak marah ke kalau saya tulis pasal awak? Kenapa saya nak marah? Saya patut banggalah orang tulis pasal saya. Yang seria. Tak dapat Dr. Isaac, Dr. Rian pun jadilah kak. Puni. Siapa Izzat? Ha? Dalam manuskrip tu siapa Izzat? Dia buat apa? Dia buat apa kat kau? Dia nak hantar rombongan peminang minggu depan. Tak bincang lagi. Dah ada penamat lah ni. Dah. Sukan Malaysia Sukma 2022 edisi ke-20. Segala perkembangan dan aksi atlet-atlet dari setiap negeri dibawakan untuk anda sepanjang 9 hari kejohanan dalam laporan harian pagi 9 pagi dan laporan harian petang 3 petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga boleh disaksikan secara penstriman langsung di RTM Click. Bersama RTM, penyiar rasmi Sukan Malaysia 2022. Program-program menarik menanti anda di TV1 sempena sambutan Hari Malaysia 2022. Cabaran serta perjuangan seorang pemuda di kawasan kampungnya bagi mencapai kemerdekaan. Beliau juga diuji apabila cinta hatinya berkahwin dengan orang lain. Belum lagi jadi pemimpin dan nak rampas apa. Dia tak lapar.
tahu. Pemimpin kena tahu, kena ambil tahu. Dalam slot panggung RTM khas Hari Malaysia, Wali Jantan Semantan, Sabtu 17 September pukul 9 malam. Selamat menyambut Hari Malaysia 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama, mewarnaimu hanya di TV1. Aku ni bang sebenarnya ringin banar akan menjadi tokeh ikan. Ambulong, Amboyan. Makanan tradisi, sadap dan berkhasiat. Itu cara aku panggil pelanggan. Mama menjual lambuyak ini bukan pasal usin. Paham kau tu? Bapa mau warisan ini kekal selama-lamanya. Selamat menyambut Hari Malaysia 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama hanya di TV1. TV OK akan memeriahkan sambutan Hari Malaysia ini dengan program musikal terbaru untuk tontonan anda sekeluarga. Saksikan program yang berkonsepkan hiburan santai, berpenonton yang mengetengahkan pemuzik baskers terkenal Sabah dan artis popular Sabah dengan mendendangkan lagu-lagu patriotik lama dan terkini. Saksikannya dalam Basking Negaraku, Ahad 18 September 10.30 malam. Selamat menyambut Hari Malaysia 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama. Daripada kami di saluran OK. Sukan Malaysia Sukma 2022 edisi ke-20. Dibawakan untuk anda sepanjang 16 hingga 24 September. Rasai perjuangannya bersama RTM, penyiar rasmi Sukan Malaysia 2022. Jom Krios Sokmo bersama Selcom dari 16 hingga 18 September di Stadium Mini Majlis Daerah Ketirih, Kelantan yang akan meraihkan industri kreatif tempatan. Saksikan persembahan Wings, Ramli Sarip, Faizal Tahir, Kugiran Masdo dan banyak lagi. Nikmati persembahan seni budaya dan moden serta bengkel kreatif secara percuma, kedai pop-up dan hadiah cabutan bertuah termasuk motosikal untuk dimenangi. Jangan lupa patuhi SOP terkini. Kembara Rio Keluarga Malaysia dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia melalui My Creative Ventures. Bawa anda menerokai Pendang. Jom kita. Chalet di Benam Atis ni ada dengan surau, masak BBQ pun boleh. Lepas tu nak buat aktiviti, sukan nikah pun boleh. Ara Kitchen menyediakan makanan laut seperti shell out, seperti western, asam pedas pada bapak lah yang pernah daripada situ untuk pasaran setempat dia orang kenal dengan Mudin. Keluarga Malaysia bermaksud kita menerima semua orang lah dan semua benda dalam satu keluarga yang besar. My name is Laib. Keep misinterpreting our visits. So let's make this time different. For now is all. Perdana Menteri beri jaminan hak Sabah dan Sarawak terpelihara. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Muhajir Nasami, berita tengah malam. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kabar gembira untuk penerima bantuan keluarga Malaysia BKM.
Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia dan selamat malam. Di tanah pusaka bumi bertuah ini, kita berpayung di langit yang sama. Kita menghirup udara yang serupa, tanah ibunda, bumi berdaulat. Biar laut Cina Selatan menjadi pemisah, kita sekeluarga sehati sejiwa. Wilayah makmur dikongsi bersama, penuh resam muhibah berbudaya. Di bawah kibaran panji yang satu, jalur gemilang, lambang kemegahan. Keluarga Malaysia, ayuh segera. Kekal berjuang, jiwa membara. Kita harung arus cita, kita daki puncak jaya. Derap langkah biar senada, genderang kejayaan kita palukan. Kita ini satu keluarga, kita ini orang berbangsa. Malaysia berdaulat, penuh muafakat. Kita kaya budi, kita bangsa halus berbahasa. Kita keluarga Malaysia. Alhamdulillahil qail. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله